Saya nak ambil contoh. Kalau di kalangan ahli hadis dua, Tafsir Muhammadi yang ditulis oleh Maulana Muhammad bin Ibrahim Junagari. Ini tafsir yang ringkas, sebiji, sebuah, boleh kita bawa pergi mana-mana senang. Itu contoh yang sebiji, yang ringkas. Yang di bawah ni aliran ahli hadis juga, Ahsanut Tafasir. Ahsanut Tafasir karangan Sayyid Ahmad Hasan Dehlawi. Ini 7 jilid. 7 jilid. Kalau di sebelah tu Tafsir Majidi. Tafsir Majidi ditulis oleh Maulana Abdul Majid Daryabadi. Ini dalam bahasa Urdu. Dan sebuah juga, sebiji saja, boleh dibawa senang ke mana-mana. Ini aliran Deobandi. Dan Ma'ariful Quran, ini tulisan ayah kepada Taqi Uthmani. Maulana Taqi Uthmani itu Mufti Muhammad Syafiq yang dikenali sebagai Mufti besar Pakistan dahulu. Sebelum guru saya diangkat sebagai Mufti besar Pakistan, dia Mufti besar Pakistan, dan dia ada tulis tafsir Quran namanya Ma'ariful Quran. Ini 8 jilid. Sekarang ni ada di hadapan saya ni buku. Buku ni ditulis oleh seorang doktor perempuan, PhD. Ni tesis PhD. Dia tulis tentang terjemahan Al-Quran dalam bahasa Urdu. Banyak kan? Kajian dia tu khusus berkenaan tu. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa, bukan tafsir, terjemahan. Kalau tafsir panjang lagi. Dia ada kitab, ada buku lain pula yang khusus tentang tafsir dalam bahasa Urdu. Itu ada juga ya. Dengan saya ni ada. Baik. Sebagai contoh, kalau nak tengok tafsir Majidi, ini tafsir Majidi. Bahasa Urdu. Dia ni Maulana Abdul Majid, dia ada tulis tafsir dalam bahasa Inggeris. Sebelum dia tulis dalam bahasa Urdu, dia tulis dalam bahasa Inggeris dulu. 3 jilid itu. Tafsir Majidi juga nama, dalam bahasa Inggeris. Dan dia banyak bincang tentang perbandingan antara Bible dengan Quran. Kalau nak tahu macam mana dalam Bible, macam mana perbezaan dengan Quran, kita tengok tafsir. Dan kelebihannya dia akan sebut tempat dia ambil, Qurtubi ke, Ruhul Ma'ani ke, tiap-tiap satu tafsiran itu dia akan sebut. Ini contohnya. Ini contohnya tafsir Majidi Mukammal bersama terjemah dan tafsir oleh Maulana Abdul Majid Daryabadi. Ini tafsir. Tafsir itu di tepi. Ini di dalam ni itu terjemahan. Coba tengok. Alhamdulillahirrabbilalamin, sehari tarif Allah kilihan, dan seterusnya. Jadi ini terjemahan dalam bahasa Urdu. Tafsirnya di luar. Di luar. Cuba kita perhatikan. Kalau di luar itu, di hujung-hujung setiap tafsiran itu dia akan sebut daripada mana tempat rujukannya. Dia ada sebut. Dia akan sebut. Selalu juga dia akan ambil teks yang asal itu. Itu kelebihannya. Tafsir Majidi. Ini sebiji, sebuah. Senang kita nak bawa ke mana-mana, senang. Ini contohnya. Dalam bahasa Inggeris 3 jilid. Lebih besar, macam ni. Tapi ada beza lah, ada beza. Tidak 100% sama. Dia bukan terjemahnya ini daripada itu, tidak. Dia buat lain. Dia ni sebenarnya ahli psikologi. Dia ahli psikologi. Dia latar belakangnya pelajar universiti biasa. Dan ahli falsafah dia. Dia tulis buku-buku falsafah dan dijadikan teks di Lucknow University untuk peringkat MA. Buku falsafah dia 2 jilid ditulis. Dan banyak lagi lah karangan-karangan dia
Kalau kita nak tengok, boleh lihat di sini, dalam ni dia ada banyaklah karangan-karangan dia yang lain yang saya sendiri pun pernah baca dulu, macam Ham'ah, itu tentang psikologi, tentang lagi buku falsafah tadi, lepas tu falsafah jazbah, falsafah emosi, dan macam-macam lagi kajian dia tu. Banyaklah. Haiwanat Al-Quran tadi dia lah yang tulis, binatang-binatang dalam Quran itu, dia yang tulis. Dia post dari pasar lah, saya tengok tu. Memang dia ada, dia ambil yang asal itu antara yang terbaik lah. Sebab kita tidak tak tengok terjemahan dia saja, dia ambil yang asal. Itu kelebihan. Dan dia sebut ini kabir. Kabir itu maksudnya tafsir kabir lah, tafsir Imam Razi, iaitu Mafatihul Ghaib. Itu tempat ambilan dia. Ya, secara ringkas ini tafsir Ibnu Katsir. Tadi kan kita tengok kita tengok di sini tadi. Kalau aliran Dioban tafsir Majidi yang ringkas di atas. Kita nak tengok perbandingannya tafsir Muhammadi pula. Sebab nama dia Muhammad, ini Muhammadi lah. Ini yang ringkas. Dia sebenarnya Muhammad bin Ibrahim Junagadhi ini, dia dia telah menterjemah tafsir Ibnu Katsir semua sekali, lengkap, 5 jilid. 5 jilid. Kemudian dia ringkaskan pula jadi dalam 1 jilid saja. Itulah yang dikenali sebagai tafsir Muhammadi. Asasnya ialah tafsir Ibnu Katsir. Jadi dia ambil parti lagi daripada itu, parti satu. Dan ini terpilih, Malik Fahad dulu kan, Raja Arab Saudi itu, dia cetak dalam pelbagai bahasa Quran dengan terjemahan. Ini yang terpilih kalau dalam bahasa Urdu. Salah satu yang terpilih iaitu tafsir Muhammadi. Ini tokoh tokoh ahli hadis. Inilah karangannya. Dan kalau di dalam buku ni dia ada perincian lah, apa kelebihannya, apa keistimewaannya, apa keunikannya, perbezaannya dengan tafsir lain. Tetapi yang ni tentang terjemah.